Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun kita akan menyambut Mailatul Rasul yang membawa maksud hari keputeraan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita adalah umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah rasul kita yang amat kita kasihi dan menjadi contoh tauladan kepada kita semua. Terdapat 4 sifat terpuji yang patut kita contohi dari rasul kita. Yang pertama adalah al-siddiq, iaitu kejujuran. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sangat jujur. Macam mana adik boleh menangis? Adik jatuh sendiri, Papa. Ya ke adik jatuh sendiri? Awak jangan menipu Berdosa tau kalau siapa yang menipu. Tuhan nampak berdosa. Baik cerita benda yang sebenarnya. Papa, saya yang buat adik jatuh. Awak jangan cakap menipu tau. Berdosa kalau menipu ni. Minta maaf dengan adik. Alhamdulillah, sifat kejujuran adalah sifat yang sangat mahal harganya pada kita semua. Sifat terpuji yang kedua yang kita wajib contohi adalah amanah yang membawa maksud boleh dipercayai. Kawan-kawan tahu tak, Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin kerana sifatnya yang sangat amanah dan amat jujur ketika menjalankan perniagaannya. Sifat terpuji Nabi Muhammad yang ketiga adalah tabligh yang membawa maksud menyampaikan. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tanpa ada perkara yang tidak benar atau dusta. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah Fatona yang bermaksud bijaksana. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan segala masalahnya berlaku di zamannya. Alamak, colour hijau dah habis. Warna daun. Nampak kan colour ni? Yang ni. Kuning dengan biru? Wah, betul lah kakak. Dah jadi warna hijau. Bijak sungguh kakak ni. Okey semua, ini saja video saya hari ini. Assalamualaikum Rasul.